Okay, hari ni kita dah pasang bendera Malaysia, dah pasang bendera Negeri Sembilan dua. Hari ni kita pasang bendera Palestin. Di Palestin ni yang tahun lepas ni banyak. Dulu ni dia tiket. Tiket ke Senyahan, Lego sebab biasa seluar-seluar kat Malaysia letak. Jadi kita kena letak lah kat sini, Seluar Rasajaya. Tiket pipe PVC. Apa tujuan pasang bendera Bendera Palestin? Ya. Inspirasi Sebagai tanda apa? Kita sebab dekat UK sana masjid semua letak. Takkanlah kita negara majoriti Islam tak nak letak kan. Kau pergi Eropah, rumah orang island letak bendera Palestin. Tapi kat kiri dia kena penting lah. Kiri bendera Malaysia. Kena ada bendera Malaysia. Kanan baru bendera asing. Jangan letak satu bendera je macam kes kat China kan. Mesti ada bendera Negeri Sembilan. Maknanya bendera tempatan kena lagi banyak daripada bendera asing. Jadi bendera Palestin ni kita letak sana. Ni sebagai simbol gerakan. Kita letak ni kat sini ya. Kita ikat. Ikat tu kau letak sini ya. Kau boleh tengok lah ada bendera macam-macam ni. Malaysia, Negeri Sembilan dua. Ikat. Sekarang ni kita kat surau Taman Rasajaya, depan flat Rasajaya yang besar. Lepas tu ada tiang bendera. Kalau kau tengok kalau ada bendera, okey. Jadi inilah bendera Palestin. Pasal ikatan kerek. Masuk satu ikatan, dua, tiga. Ini bersama bendera Sembilan. Okey, sekian. Assalamualaikum.